Assalamualaikum. Assalamualaikum pula. Bang. Ya bang. Smash paratha tu bang. Yang mana bang? Kita ada classic beef, classic chicken, kambing, double egg, special. Oh, semua ada? Semua ada. Bagi special bang. Special. Jarang jumpa ni. Jangan jumpa. Special. Ni first time kita launch dekat Havoc. Apa ni bang? Bawang. Oh, bawang. Garlic. Garlic. Halia. Halia. Dia punya kedai betul-betul dekat dengan stage ni. Dia punya harga ada 18, ada yang 20, ada yang 22, 18, 28. Ni prata kita. Ni prata kita. Oh, baik. Itu dia perbuatan dia. Ni bukan roti Yang ni orang jarang pernah makan. Oh, yo. Dia bagi ni dengan mamak sebenarnya. Betul. Betul. Aku makan kat mamak dulu ni. Ini. Ini kari special. Oh, kita. pekat kari dia. Kari dia pekat. Loh, siapa lagi? Itu dia. Oh, dia macam roti banjir lah. Ada masalah lah. Oh, dia ada masalah lah. Yes. Baik. Ini chicken kita. Alright. Wow. Oh, siapa lagi? Banyak lagi. Kau tengok. Banyak weh. Yang ni beef kita. Beef. Itu dia. Ya, beef. Cantik. Siap ada lagu India bang? Siap dia. Oh, dia belajar lagu. Bang, yang sebelah ni apa? Bang, ini pani puri kita bang. Original Bang. Kita ada flavor original, dahi puri, coklat, semua ada. Macam-macam ada. Rasa RM20. Okay. Ada 20 pieces lebih lah. Dah siap. Berapa kita ni? 25. 25. Lambat portion dia. Itu dia. Itu apa? Bawang lagi kau tengok. Macam ni punya makan. Angkat jap. Ya. Kita banyak weh. Siap bagi 5. Bau kari dia yang amat. Rasa rempah ratus dia paling kuat. Overall rempah ratus yang aku rasa sekarang ni. Siap balik. Pani puri. Dia secelup. Apa rasa dia? Medium. Tahu ya Aku mesti makan. Geng, teh masala geng. Teh halia. Lain pada lain tau. Dia bukan macam kedai kopi tau. Tak ada. Yang ni kalau kau minum kau punya sakit badan kau kurang hilang, banyak keluar angin lah. Tapi kalau dekat Havoc ni kalau boleh jangan kegap sangat keluar angin. 1 cup RM6. Ada dekat Havoc saja sampai hari Ahad. Sebelah Smash paratha. Datang. Sakit badan, lenguh badan, datang sini. Minum teh lepas tu balik. Bayar dulu. Siap balik.